Okey, hai semua. Jom kita bincang pasal satu benda ni, solat Jumaat. Kita semua tahu ia satu amalan mingguan yang sangat penting kan? Tapi pernah tak anda terfikir yang amalan besar ni sebenarnya hanya berakar umbi daripada beberapa ayat Al-Quran je? Jadi, untuk kali ni, kita nak siasat apa sebenarnya yang teks tu cakap kalau kita ketepikan semua tafsiran luar dan tengok pada Al-Quran semata-mata. Sumber kita untuk kupasan kali ini bermula dengan satu kenyataan yang agak provokatif kan? Ia macam mencabar kita untuk bertanya, macam mana kalau apa yang kita rasa kita tahu pasal solat Jumaat tu sebenarnya tak sama dengan apa yang betul-betul tertulis dalam Al-Quran? Cuba bayangkan, satu amalan yang dibuat di seluruh dunia oleh jutaan orang setiap minggu dan semuanya terbina atas satu petikan sahaja. Beban yang diletakkan pada ayat-ayat ni sangat-sangat besar. Sebab itulah kita kena tengok betul-betul. Dan inilah dia ayat-ayatnya. Surah 62 ayat 9 dan 10. Boleh dikatakan, keseluruhan institusi solat Jumaat tradisional bergantung pada cara kita faham ayat ni. Jadi, jom kita baca sama-sama dan lepas tu kita akan bedah siasat 4 perkataan penting dalam ayat ni satu persatu. Soalan utamanya sekarang, macam mana kalau kita baca ayat ni seolah-olah ini kali pertama kita jumpa? Jom kita mulakan penyiasatan bahasa ni, kita letak tepi dulu semua andaian dan kita biar teks Al-Quran sendiri yang jadi pemandu kita. Okey, alat utama yang kita akan guna ialah satu kaedah yang dipanggil tasrif. Konsep dia mudah je. Kalau nak tahu apa makna satu perkataan dalam Al-Quran, kita tengok macam mana Al-Quran sendiri guna perkataan tu di tempat-tempat lain. Jadi, teks tu sendiri jadi kamus untuk diri. Baiklah, jom kita mulakan. Kita akan pecahkan ayat ni dan kita akan kaji 4 perkataan utamanya untuk tengok apa yang Al-Quran dedahkan tentang makna sebenar perkataan-perkataan ni. Kita mulakan dengan yang paling obvious sekali, Al-Jum'ah. Biasanya ia diterjemahkan sebagai Jumaat. Tapi, adakah itu satu-satunya makna atau makna utamanya menurut Al-Quran sendiri? Bila kita jejak akar kata JMM ni dalam Al-Quran, wow, coraknya sangat jelas. Ia sentiasa maksudnya kumpul atau himpun. Tak kiralah sama ada untuk kumpulkan manusia masa hari kiamat atau untuk himpunkan wahyu. Memang konsisten. Tapi, apa yang kita tak jumpa langsung ialah perkataan ni digunakan untuk menamakan mana-mana hari dalam seminggu. Langsung tak ada. Jadi, poin penting dia macam ni. Berdasarkan cara Al-Quran sendiri guna perkataan ni, Yaum Al-Jum'ah tu sebenarnya satu deskripsi. Maksudnya, hari berkumpul. Teks tu sendiri tak namakan hari tu sebagai Jumaat. Kaitan dengan hari Jumaat tu, menurut sumber kajian ni, datang dari tradisi, bukan dari teks Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, istilah solat. Ini perkataan yang sangat penting. Adakah ia hanya merujuk kepada pergerakan fizikal yang kita buat tu? Ataupun Al-Quran sebenarnya bagi makna yang lebih luas? Yang menariknya ialah macam mana Al-Quran guna perkataan ni. Contohnya, ia sebut Allah sendiri berselawat atau melakukan solat ke atas orang beriman. Jelas sekali Tuhan tak sujud atau rukuk macam solat ritual kita kan? Ini terus bagi kita petunjuk yang solat tu ada makna yang jauh lebih dalam. Petikan daripada sumber ni merumuskannya dengan sangat baik. Solat dalam konteks Al-Quran yang lebih luas nampaknya merujuk kepada satu keadaan, satu hubungan, perhatian dan keselarasan yang penuh kesedaran. Sama ada dari Tuhan kepada makhluk atau dari manusia kepada Tuhan. Perkataan ketiga kita, fas'au. Ini satu kata perintah yang selalu diterjemahkan sebagai bergegas atau bersegeralah. Tapi apa sebenarnya kualiti pergerakan yang Al-Quran maksudkan? Adakah ia tentang kelajuan atau benda lain? Sekali lagi, kita tengok akar kata dia, S-I-Y. Secara konsisten dalam Al-Quran, ia digunakan untuk maksud usaha yang ada tujuan, yang bersungguh-sungguh. Ia bukan pasal tergesa-gesa tanpa fikir. Ia lebih kepada pergerakan yang sengaja dibuat ke arah satu matlamat. Jadi, perintah untuk faksawa ke arah zikir Allah tu bukanlah suruhan untuk berlari-lari. Ia lebih kepada arahan untuk kita alihkan fokus kita dengan sengaja dan penuh perhatian. Satu perubahan dalaman yang ada tujuannya. Dan ini membawa kita kepada petunjuk terakhir dan mungkin yang paling penting, zikrullah atau mengingati Allah. Ayat tu suruh kita bergerak ke arah ini. Inilah destinasinya, matlamat utama arahan tu. Jadi, apa sebenarnya zikrullah ni?
Hubungan antara solat dan zikir ni sangat jelas dalam Al-Quran. Ayat 20:14 cakap solat tu adalah untuk mencapai zikir. Kemudian ayat 29:45 pula cakap dengan jelas yang zikir itu sendiri adalah lebih besar atau lebih utama daripada solat. Ini meletakkan zikir sebagai matlamat akhir yang sebenar. Okey, sekarang kita dah analisis setiap perkataan. Mari kita cuba cantumkan semua ni balik. Apa gambaran yang muncul bila kita baca ayat-ayat ni dengan pemahaman yang berasaskan Al-Quran tadi? Ayat tu sendiri bagi kita satu konteks yang sangat penting. Ia suruh orang tinggalkan al-bai', iaitu jual beli. Ini menunjukkan yang peristiwa ini berlaku di tengah-tengah kesibukan aktiviti ekonomi harian, bukan dalam satu ruang suci yang terasing. Jadi, sumber kita mencadangkan yang ayat-ayat ni sebenarnya tengah menerangkan satu kitaran. Ia bermula dengan kehidupan seharian, kemudian datang panggilan untuk kita berhenti sekejap, untuk kita reset balik kesedaran kita kepada Tuhan, dan kemudian kita kembali semula ke dalam kehidupan dengan kesedaran yang baru tu, sambil terus-menerus mengingatinya. Jadi, apa kesimpulan akhir daripada semua analisis ni? Jom kita ringkaskan hujahnya. Tengok perbandingan ni. Kan nampak jelas bezanya? Sebelah sini kita ada ritual yang sangat spesifik, tetap, yang dibina oleh tradisi. Sebelah sana pula, menurut sumber kita, apa yang Al-Quran bagi ialah satu set prinsip. Prinsip yang dinamik yang membolehkan satu komuniti tu untuk reset balik fokus mereka secara bersama bila mereka berkumpul. Jadi, mesej utamanya ialah ini. Ayat-ayat ini mungkin bukanlah satu peraturan yang statik dan kaku, tapi ia lebih kepada satu prinsip yang hidup. Ia tentang mewujudkan satu ritma dalam kehidupan masyarakat, di mana aktiviti duniawi dihentikan sekejap untuk kita pusatkan semula rohani kita, yang mana kesedaran tu kita bawa balik ke dalam aktiviti harian kita. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan. Kalau kita terima tafsiran berasaskan teks ni, apa implikasinya? Macam mana agaknya komuniti moden hari ni boleh laksanakan prinsip reset secara kolektif ni dengan cara yang lebih bermakna? Satu persoalan yang menarik untuk kita renungkan.